Kiva tu jauh. Berangan je lah nak pergi Euro trip. Mahal, tak ada duit. Tapi, kalau nak berasa ada dekat Europe, sini pun boleh. Tahu tak, dekat Malaysia pun ada tempat yang macam kat Eropah. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? 5 tempat ala-ala Euro trip dekat Malaysia. Haiya! Apalah aku buat? Karate bukan nak pergi Jepun. Desa Dairy Farm Sabah yang sama macam dekat Zermatt, Switzerland. Tengoklah betapa cantiknya tempat ni. Dekat Sabah je pun. Siapa sangka? Not me. Sebab aku pun baru tahu. Nak pergi jauh-jauh pula. Sabah pun tak pernah sampai. Kalau nak berdating dekat tempat-tempat piknik macam dekat Europe tu, apa susah? Pergi je lah dekat Taman Saujana Hijau Putrajaya. Bunga-bunga yang cantik, view menarik. Memang rasa dekat Europe lah. Nak apa? Nak berdating? Nak propose? Dekat situ memang dah ngam dah. Kesian, single. Hello, tolong cari kameraman baru jap. Tempat ni maybe ramai yang dah tahu. Tapi biarlah nak bagi tahu juga. Masalahnya susah tau nak cari tempat ni semua. Kolma Pahang yang rupanya ala-ala French Village. Selalu orang pergi sini untuk bergambar je, ber-OOTD sebab tempat ni tak adalah besar mana. Lepas korang post tu, tag je lah Perancis. Apa susah? Work smarter, not harder. Nak tengok air warna biru macam dalam kartun? Ni dia ke Kangkar Pulai Blue Lake Johor. Tempat dia macam dekat Icelander Carter Lake. Pergi situ untuk chill-chill, relax, tengok pemandangan. I bite my cheek. Kalau nak makan pastry dengan cuaca sejuk macam dekat Europe tu, memperkenalkan Silver Cloud Cafe Genting Highland. Macam-macam pastry yang ada dengan elemen lokal. For example, croissant, otak-otak. Mana nak dapat? So, dah terbukti kan? Yang Malaysia pun ada. Lepas ni tak payah pening-pening dah. Pergi je dekat tempat-tempat tu semua kalau nak merasa Euro trip. Okey sayang? Okey. Tak buat dah. Okey, itu saja semua untuk episod kali ini. Nak tahu apa lagi yang Malaysia ada? Kita jumpa dalam episod yang akan datang, alright? Editor, tolong bagi God of War jap.